apa yang kita nak RE ini adalah bukan saja kita jual dalam bentuk RE mentah, tapi kita nak supaya ianya diproses di sini dan juga upstream, midstream, downstream, kalau boleh sepenuhnya di dalam, bukan saja dalam negara, tapi dalam konteks RE Kelantan, kita nak dibuat di Kelantan. Kita nak keluarkan, ya, kemudian kita nak proses di dalam negara kita. Bukannya kita nak jual secara mentah, ya, harga dia lebih murah. Kalau kita proses dalam negara kita, kita boleh uraikan, kita boleh buat dalam bentuk yang lebih mahal. Kemudian hasil daripada situ kita proses lagi. Contohnya kita boleh buat super battery, kita boleh jual dengan lebih mahal lagi. Kilangnya ada di Kelantan. Rakyat dalam negeri kita boleh bekerja dan ada transfer teknologi. Itu sebab kita kata seboleh mungkin, semaksimum mungkin, hal REE ini kita nak cari yang terbaik yang pelabur boleh berikan. Memang ramai datang, ramai daripada China, daripada mana-mana negara, tapi kita dalam proses nak mengenal pasti siapa yang boleh bagi yang paling baik untuk negeri. Kita sudah masukkan dalam hasil kerajaan negeri, dalam mineral, dan sekarang ni kita sudah pun mengenal pasti beberapa tempat dan sudah pun menandatangani MOU dengan Lainas sebagai contohnya, dan sekarang ini kita sedang berbincang dengan beberapa syarikat lagi melalui agensi-agensi kerajaan negeri, terutamanya PMBK dan juga PKINK. Setakat ni dia tertakluk kepada Enactment Mineral. Dia sudah ada yang tu. Maksudnya perbincangan dengan beberapa syarikat berkaitannya? Berkaitan dengan siapa yang boleh bagi yang terbaik untuk kerajaan negeri. Tapi itulah yang saya bangkitkan dan telah pun dibuat ketetapan dalam Sidang Dewan Undangan Negeri apabila kerajaan Malaysia menandatangani ART, iaitulah Perjanjian Timbal Balas Perdagangan antara Malaysia dengan Amerika. Kita bimbang ianya boleh menjejaskan apa yang sedang kita lakukan di Kelantan, seolah-olah kita memberikan hak kepada kerajaan persekutuan untuk memberi hak pula kepada kerajaan United States of America ke atas REE kita. Yang tu yang kita nak kena jaga, ianya adalah hak kita. Mineral dalam negeri, dalam bumi adalah hak negeri. Itu adalah undang-undang. Dan setakat ini dasar luar negara berkaitan dengan REE itu adalah di bawah kerajaan persekutuan. Itu kita tak ni lagi lah, dan kita pun sebenarnya sedang menunggu dasar yang jelas dalam hal ini nak jual, sebab kerajaan persekutuan pun masih belum mengeluarkan satu garis panduan nak jual ke mana dan sebagainya. Jadi sekarang ni adalah sebab tu kita kata yang terbaik bagi kita sekarang ni adalah dengan apa yang boleh kita buat dulu, sebagaimana yang kita buat dengan Lainas lah.